Assalamualaikum Cikgu. Bolehkah saya tanya Cikgu Ustaz tentang majlis jamuan Hari Raya? Oh, boleh saja. Apa yang kamu nak tanya? Apakah tujuan utama majlis jamuan Hari Raya ini diadakan? Okey, tujuan majlis untuk Hari Raya, sambutan Hari Raya pada hari ini adalah untuk sebagai penghayatan murid-murid terhadap bulan-bulan kebesaran Islam. Contohnya sekarang bulan Syawal lah untuk menyambut Hari Raya. Seterusnya menanam sifat kemaafan dan juga bermurah hati untuk memaafkan orang lain. Berapa lama Cikgu ambil masa untuk sediakan majlis ini? Okey, setakat ini ianya sudah berada dalam perancangan pembangunan panitia. Daripada awal tahun sudah dirancang untuk diadakan majlis ini. Jadi selepas Hari Raya itu kami bersama Ustazah untuk mencorak langkah untuk menyediakan poster dan menyebarkan poster serta persediaan yang detail telah kami lakukan pada hari semalam. Apakah harapan Cikgu untuk murid-murid lepas jamuan ini? Okey, harapan bagi kami panitia berharap semua muridlah dapat merasa kegembiraan bersama-sama, makan bersama-sama dengan cikgu-cikgu dan juga staf-staf sekolah lah, dan juga dapat melahirkan sifat rasa bersyukur dengan apa yang kita ada untuk makan bersama-sama. Terima kasih Cikgu atas masa dan jawapan Cikgu. Selamat Hari Raya. Okey, sama-sama. Selamat Hari Raya.